Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini, kita sambung perjalanan vlog umrah kita di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah video ketiga dalam siri vlog umrah ini. Kalau anda semua belum tengok part 1 dan part 2, bolehlah tengok pengalaman saya umrah dan ziarah semasa berada di bumi Makkah Al-Mukarramah. Kita singgah nak makan nasi Arab, lauk nasi lauk ayam. Oh, sedap. Ayam ni lembut, sedap. Minum air. Tadi kita dah pergi solat dekat masjid. Tahu apa nama tempat dia? Kita akan ada lagi 100 km nak sampai ke Madinah. Alhamdulillah demam makin cepat, tapi kita perlu makan ubat lagi selalu ni. Makan ubat selalu. Dia lambat dia makan ubat, rasa macam ni walaupun makan ubat. Sepanjang perjalanan, pemandangan yang terbentang sungguh memukau. Padang pasir yang luas sejauh mata memandang, diselangi bukit-bukit batu yang gagah dan pokok-pokok rendah yang tabah berdiri dalam gersangnya cuaca. Ketika kami semakin menghampiri Madinah, perlahan-lahan muncul bangunan-bangunan dengan warna yang seragam, putih, krim dan kekuningan, dan juga bangunan dengan bentuk dan ketinggian yang hampir serupa, seolah-olah menyambut kedatangan kami dengan suasana teratur dan tenang. Sekarang dah sampai ke lobi hotel Madinah. So, sedang tengah menunggu urusan untuk check in. Dia lihat mungkin selesai. Kalau lihat dulu mandi-mandi, apa next punya program. Smart lagi bilik ni. Ui, tingginya. Hari ini adalah hari kedua ziarah kami di Madinah Al-Munawwarah. Destinasi kami pada hari ini adalah ziarah ke Masjid Ghamamah dan kawasan sekitarnya. Sebelum meneruskan perjalanan, mentadbir kami mengambil peluang untuk berkongsi sejarah singkat tentang Masjid Nabawi. Ini adalah tempat
Setelah selesai, kami memulakan perjalanan ke kompleks Masjid Ghamamah, iaitu tempat di mana Rasulullah SAW pernah menunaikan solat hari raya. Lokasinya tak jauh, hanya beberapa minit jalan kaki. Anggaran 300 hingga 500 meter dari Masjid Nabawi. Antara masjid berdekatan yang sempat saya rakam ialah Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan Masjid Ali bin Abi Talib. Di sini kami berpeluang masuk ke dalam Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Suasananya sangat tenang. Saya sempat menyentuh dinding batu bata yang membentuk struktur lama masjid ini. Terasa seolah-olah menyentuh kembali zaman perjuangan para sahabat. Kami yang sedang beratur nak menuju masuk ke Raudah. Menjelang waktu maghrib, kami beratur bersama jemaah lain untuk masuk ke kawasan Raudah, iaitu tempat yang dijanjikan sebagai taman daripada taman-taman syurga. Walaupun tiada video dirakam ketika di Raudah, pengalaman itu sentiasa terpahat dalam ingatan saya. Perasaan yang tak mampu digambarkan dengan kata-kata. Pada keesokan harinya, dengan langit yang cerah dan penuh rasa bersyukur, kami memulakan perjalanan ke Masjid Quba, iaitu masjid pertama yang dibina dalam sejarah Islam. Masjid Quba juga dikenal dengan Masjid Qiblatain. Alhamdulillah, dah sampai ke Masjid Quba. Kami mengambil wuduk di hotel pagi tadi kerana ada keistimewaan besar yang menanti di Masjid Quba. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang berwuduk di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan bersolat di dalamnya, maka baginya pahala seperti menunaikan umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang berada di dalam Masjid Quba. Dah selesai solat sunat tahiyat masjid, solat Subhanallah, hanya solat 2 rakaat, ganjarannya seakan satu perjalanan umrah. Semoga diterima amal ini, ya Allah. Alhamdulillah, selesai menunaikan solat di Masjid Quba, kami singgah sebentar di ladang kurma yang terletak berdekatan. Kawasan ini juga menjadi salah satu lokasi popular untuk membeli belah. Di sini saya sempat membeli sedikit buah tangan untuk anak-anak dan isteri dan ahli keluarga. InsyaAllah, semoga mereka dapat merasai sedikit keberkatan dari tanah haram ini. lepak-lepak dekat ladang kurma. Assalamualaikum. Hari terakhir di bumi Madinah. Sekarang ni kita nak pergi ziarah wada. Saya kaki Rasulullah SAW. Dan bergas terus ke Iqbal. Alhamdulillah, syukur sepanjang masa berada di sini diuji dengan ujian demam, dengan ujian sakit perut. InsyaAllah Alhamdulillah dapat atasi. Alhamdulillah dah dekat airport Madinah. Tadi ke KL. So setengah dan ke sampai KL pukul 11.13 AM. Alhamdulillah. Saya kali-kali
Terima kasih banyak. Umrah kali ni diuji dengan ujian demam. Sabtu tu demam tu selepas membuat umrah yang kedua. Selesai tawaf, selesai sa'i, habis badan terasa penat, badan terasa letih. Dah mula rasa batuk, mula rasa sakit tekak, tak selesa badan. Ni demam dia, demam yang luar biasa punya demam jugalah. Gigil-gigil, sejuk sangat-sangat-sangat. Sehinggalah hari Selasa kita pergi klinik, 200 rial. Kat sana dia check lah simptom apa, demam, batuk, sakit tekak, ada kahak ke tak kahak. Kemudian dia jab 1 kali injection, bagi ubat. Jadi rupanya ubat bukannya ambil dekat doktor tu, dia bagi prescription, ubat ambil dekat ubat ambil dekat luar farmasi. Rupanya kena beli juga. 3 ubat tu berharga 114 rial. Masya-Allah. So dah selesai makan tu semua pagi tadi. Alhamdulillah badan mula terasa okey. Mulut masih rasa pahit, tak selesa. Kadang makan coklat je lah. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan. Besok jadinya sepatutnya malam tadi ada buat umrah yang ketiga, tapi tak dapat join. Tak larat sangat-sangat. Buat malam galat jugalah, tapi tak apa. Besok kita nak berangkat ke Madinah. Besok juga kita akan nak buat tawaf wada'. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan. Amin.